Kawan yang nak semuanya orang ikut kepala dia tu, sebenarnya dia bukan kawan. Dia cuma makhluk ego yang tak boleh hidup kalau orang tak tunduk kepada dia. Kau tahu tak apa masalah kawan macam ni? Dia ingat dunia ni berputar ikut kepala dia seorang. Semua pendapat dia nak orang telan, semua cara dia nak orang ikut. Bila kita ada pandangan lain, mulalah dia sentap, mulalah dia tarik muka. Hello, kita pun ada otak, ada prinsip, ada kawan lain. Engkau bukan satu-satunya manusia dalam hidup ni. Kalau jadi kawan tapi asyik nak jadi bos, nak kontrol semua benda, itu bukan persahabatan, itu perhambaan, tahu? Orang macam ni jangan simpan lama. Lagi kau ikut, lagi besar kepala dia. Lagi kau tunduk, lagi dia pijak kau. Dan yang paling kelakar, bila kau tak ikut cara dia, mulalah engkau dikatakan tak setia kawan. Mulalah dia buat cerita. Sedangkan kawan sejati takkan pernah suruh kau tunduk pada ego dia. Kawan sejati terima kau dengan pendapat kau, terima kau dengan hidup kau. Kalau kau jumpa kawan yang perangai dia macam diktator kecil, buang je, tak rugi apa-apa. Sebab yang ruginya sebenarnya dia, bukannya kau. Okey? Siapa ada kawan macam ni? Cuba komen.